اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للصديق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnianya mempertemukan kita dalam satu majlis di sebuah tempat yang penuh dengan barakah ini. Moga-moga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Madrasah Al-Hafizah Sayyidatina Khadijah ini membawa rahmat yang besar buat seluruh penduduk Sungai Balang, insya-Allah. Pertama-tama kalinya saya sekali lagi mengucapkan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan, khususnya kepada Presiden dan juga timbalan Presiden Tuan Haji Iswari dan juga Tuan Haji Fauzi dan seluruh anggota Universal Bikers. Baik, perancangan untuk majlis pada hari ini telah dibincang sebelum pada puasa ya dia, sebelum pada puasa lagi. Jadi Haji Iswari menyatakan hasrat untuk grup Universal Bikers datang melawat ke madrasah ini. Jadi kita pun terfikir-fikir konsep bagaimana kita nak terima kehadiran grup motor ni. Jadi dia bincang-bincang tanya Tuan Haji Iswari, Tuan Haji kita buat biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Sumadi yang saya hormati dan kasihi, sahabat saya Ustaz Muhammad bin Ismail selaku mudir kepada Madrasah Hafizah Siti Khadijah. Hormati juga Ustaz Izam selaku salah seorang pengasas utama kepada Madrasah Siti Khadijah ini, para guru-guru asatizah, para rakan-rakan bikers, sahabat saya Encik Fauzi Rasidi selaku timbalan Presiden, kepada Tuan Haji Aristen selaku setiausaha kehormat, rakan-rakan bikers, para pelajar yang saya hormati semua. Pertamanya kami daripada Universal Bikers mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak madrasah di atas kesudian menerima. Buka bicara dengan nama Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW. Ilmu izin memecah kami, membelah jalan menuju destinasi. Namun bukan sekadar roda yang berdari, tetapi hati yang datang membawa arti. Hari ini, di hadapan madrasah yang sederhana ini, hadir insan-insan yang mengajar kami bahawa hidup bukan sekadar tentang diri sendiri. Wahai tetamu yang kami muliakan, kehadiran kalian bukan hanya lawatan, tetapi satu pelajaran tentang ukhuwah, kasih sayang dan pengorbanan. Dalam dunia yang penuh ujian, ada yang kaya harta namun miskin perhatian, ada yang banyak bicara namun kurang amalan. Namun yang mulia di sisi Tuhan bukan siapa pada